Bobo. Nak tahu dok cerita sedih Aina? Buat apa? Ana pun sedih juga. Kemarin ke lepas balik kerja Aina pergi makan. Aina pergi makan sore. Lepas tu ada tino tu dia potong lain. Lepas tu Beratur dah lah panjang. Lama pas dia masuk gitu ada Aina. Lepas tu Ana buat gaduh. Aina dah senyap je lah muka rambut. Weh, baik begitu. Kalau bo pergi tarik rambut yo, tarik handbag yo gila tok jauh, tahap yo, tumbuk yo. Lepas tu jerit kuat-kuat lalu. Weh, bak apa mu? Potong lain aku. Gi bakar. Gi batu. Boleh buat gitu? Boleh. Bawa gitu sama. Kalau kena buah marah lalu. Ana tak boleh gitu sebab you tengok muka Ana jujur. Sepengabat lah tu you dibuli Ana gitu. Kita kat luar kena buat debel gitu. Tak apa, boleh nak buat gitu. Nak sampai dah.